Dan saudari yang saya kasih sekalian, dalam episod sebelum ini kita ceritakan tentang bagaimana dosa membawa seorang hamba jauh daripada Tuhan. Seorang hamba dengan dosanya dia menjauh daripada Tuhan. Dan Tuhan Allah SWT sentiasa membuka jalan supaya hamba kembali dekat kepadanya. Dan itu yang berlaku dalam peristiwa apabila Adam AS dan Hawa AS. Seluruh saripati daripada kisah ini, daripada kita cerita bagaimana Adam diciptakan, bagaimana dia diperlihatkan disuruh sujud di hadapan para malaikat, diperlihatkan kehebatannya, masuk ke dalam syurga, disebutkan jangan dekat dengan satu pokok, kemudian taktik dan strategi syaitan bagaimana dia berjaya menggoda dan tipu daya dia mengena perangkapnya, dan pakaian mereka tersingkap, mereka menutup kerana fitrah mereka yang masih intact untuk menutup aurat mereka, dan mereka menjauh disebabkan dosa yang mereka lakukan. Dan semua cerita ini sebenarnya adalah ingin menyampaikan message ini. Kalau kita buka mushaf Quran, bulan ni bulan Quran, semoga berakhirnya bulan ini tidak menyebabkan kita berputus hubung dengan Quran, tetapi ini anggaplah kita baru membina persahabatan yang baru dengan Quran, dan kita ingin sambung persahabatan ini melangkaui Ramadan semakin erat dan semakin erat, sehingga Quran dapat memberikan syafaat kepada sahabatnya. Moga-moga kita semua dalam kalangan orang-orang yang mendapat syafaat. Dan semua story ini kalau kita baca daripada Quran daripada awal tu, kisah Adam AS melakukan kesilapan, tergelincir, dan sehingga kita sebut naratif sebahagian agama lain sebut kita ni dihukum. Tapi kisah dalam Quran dan bagaimana Allah SWT cerita, kisahnya bukan soal hukum. Kisahnya soalnya nak bagi tahu Allah cipta Adam dan Hawa jadi khalifah, dan mereka pasti akan melakukan kesilapan, dan yang paling mahal, yang paling istimewa Allah berikan kepada Adam dan Hawa dan semua zuriat keturunannya adalah akses untuk kembali kepada Tuhan apabila melakukan kesilapan, iaitu taubah. Taba yatubu, taba ini balik semula. Selepas pergi jauh, datang balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat, sebahagian kita ada naratif-naratif yang jauh daripada Quran yang menganggap apabila Adam AS dan Hawa AS buat dosa, lama mereka minta ampun ni, tak diampunkan. Saya sendiri masih ingat kalau waktu-waktu beberapa puluh tahun dulu, kalau saya ingat apa yang saya tahu tentang kisah Nabi Adam, seolah-olah struggle lah nak boleh dapat keampunan ni. Sangat teruk lah, minta barulah Allah SWT ampunkan. Tapi kalau kita lihat dan kita baca, ia bukan demikian. Bahkan Allah SWT mengampunkan mereka serta-merta dengan syarat. Adam AS apabila melakukan dosa bersama Hawa AS, Adam tidak salahkan Hawa, Hawa tidak salahkan Adam. Adam dan Hawa bahkan tidak menyalahkan syaitan. Mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Rule nombor 1 adalah apabila kita melakukan kesilapan, kita tergelincir, rule nombor 1, kita bertanggungjawab terhadap dosa kegelinciran yang kita lakukan. Jangan salahkan sesiapa pun. Jangan salahkan environment, jangan salahkan timing, jangan salahkan apa. Kita terima bahawa kita tergelincir, hakikat kita tersilap. Itu yang pertama. Dan itulah keyword dia Nabi SAW sebut, an-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah saripati. Crux ataupun kerak teras kepada taubat itu adalah rasa menyesal. Menyesal ni adalah kita menyesal kerana kita silap. Kalau kita tak rasa diri kita bersalah, kita nak salahkan orang lain, mana ada penyesalan? So bila tidak ada penyesalan, itu tidak dikira sebagai taubat. So rule number 1, taubat itu adalah penyesalan. Kita rasa sesal. Adam AS dan Hawa AS, mereka menyesal, mereka tutup malu dengan Tuhan, dan mereka mohon ampun kepada Tuhan. Dan Allah SWT nanti sekejap kita akan cerita, Allah sendiri yang cerita dan bagi tahu macam mana nak mohon ampun kepada Allah SWT dengan cara yang betul. Dan yang kedua, tadi yang pertama menyesal, yang kedua memohon ampun dengan sungguh-sungguh, bukan main-main, bukan separuh hati ataupun
mohon ampun dalam keadaan tak ada keyakinan akan diampunkan, atau ada keyakinan akan buat balik, atau memang mohon ampun plan, sambil tu plan nak buat balik, itu semua tidak dikira sebagai taubat nasuha, taubat yang betul-betul ikhlas. Yang pertama menyesal, yang kedua sungguh-sungguh meminta maaf, meminta ampun kepada Allah SWT, dan yang ketiga berazam sekuat hati tidak mengulangi lagi apa yang kita lakukan. Kalaupun setelah 3 perkara ini kita lengkapkan, kemudian kita tergelincir lagi, kita ulang balik proses ini. Kita jangan putus asa. Syaitan memang akan datang dan dia akan ganggu seperti mana dia ganggu Adam dan Hawa, bagi tahu kau tak malu ke berapa kali dah, hari tu dah nangis-nangis dah minta ampun, lepas tu kau buat lagi. Tuhan pun tak nak dah ampun kau. Dia bagi tahu Tuhan tak nak ampun dia sebab dia tak minta ampun kepada Tuhan. Tapi Tuhan bagi tahu kepada kita, Allah kata dalam banyak tempat dalam Quran, Allah ulang dan ulang dan ulang, dia adalah Tuhan yang maha penerima taubat, dia maha pengampun, dia maha pemaaf, dia maha kasih, maha sayang. Jadi janganlah taqnatu min rahmatillah, jangan sama sekali berputus asa dengan rahmat Tuhan. Bahkan ayat itu sebut, qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai, katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Adam AS melampaui batas, langgar boundaries, ala anfusihim, melampaui batas ke atas diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah mengampunkan semua dosanya. Tidak ada dosa yang Allah tak boleh nak ampun selama mana hidup, melainkan syirik. Allah meletakkan syarat bahawa kalau mati dalam keadaan syirik tidak diampunkan. Maksudnya ada dosa yang kita mati tak sempat mohon ampun, Allah boleh ampunkan di hari akhirat, kecuali syirik. Tentunya di dunia kalau syirik kita mohon ampun pun Allah ampunkan. Itulah orang yang masuk Islam tu, dia dah syirik kemudian dia masuk Islam, dia diampunkan, malah masuk seperti bayi yang baru dilahirkan. Dalam sebahagian tempat lain Quran Allah kata Allah akan ambil semua kebaikannya dan masukkan ke dalam akaun pahala, seperti Hakim ibn Hizam radhiyallahu an, anak saudara kepada Khadijah radhiyallahu anha, yang kenal Nabi sejak dia muda tapi dia sangat-sangat lambat masuk Islam. Hakim ibn Hizam diistimewa kerana dia dilahirkan di dalam Kaabah. Itu panjang kisahnya, nanti boleh cari, kita ada cerita juga kisah ni sebelum ini. Dan apabila dia masuk Islam, dia cerita dekat Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku ni banyak buat bantuan ni masa aku tak Islam dulu. Tolong sana, donation sini, buat rumah kebajikan, bantu orang susah. Apa jadi dengan semua amal-amal kebaikan yang aku buat sebelum aku jadi Muslim ni?" Nabi SAW kata, semua itu akan dikira sebagai amal soleh kau selepas kau beriman juga. So Allah Maha Pemurah, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi lagi banyak kebaikan kepada hamba-hambanya. So Allah bahkan boleh ambil keburukan tu dan tukar masukkan ke dalam timbangan kebaikan, dengan syarat hamba balik ikhlas sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga ada satu watak dalam sirah Nabi ni. Aisyah pernah tanya tentang dia. Aisyah kata, "Wahai Rasulullah, ada seorang tokoh Quraisy ni, dia ni baik, banyak dia tolong orang. So, tapi dia mati dalam keadaan dia syirik. Adakah dia akan diterima oleh Allah SWT kebaikan-kebaikan dia?" Nabi SAW kata, dia tidak pernah menyebut astaghfirullah, wahai Tuhan aku mohon ampun, walau sekali, menyebabkan dia tidak akan mendapat kerahmatan Tuhan yang cukup luas ini. So itu saja yang Allah Subhanahu Wa Taala harapkan daripada kita, astaghfirullah, mohon ampun, sesal dan taubat. Dan antara hadis-hadis yang sempat kalau kita sebut tentang taubat ni, Allah kata, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah Subhanahu Wa Taala membuka pengampunannya. Dalam ayat ni konteks secara harfiahnya, menghulurkan atau membuka tangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Laisa kamitslihi syai', tidak ada apa-apa sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengulurkan atau membuka tangannya pada waktu malam agar orang-orang yang melakukan dosa pada waktu siang memohon ampun kepadanya untuk diampunkan, dan Allah menghulurkan tangannya pada waktu siang untuk mengampunkan orang-orang yang melakukan dosa pada waktu malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ia berlaku setiap pagi, setiap masa, 24 jam Allah sentiasa memanggil hamba-hambanya. Siapa yang nak mohon ampun, Allah Subhanahu Wa Taala
ampunkan. Dan Allah SWT cerita fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-37. Selepas melakukan kesalahan, telah kemudian Adam come into contact. Adam diajarkan doa macam mana nak mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fataba alaih. Fataba alaih itu serta merta Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dia. Innahu huwat tawwabur rahim. Dalam ayat tu pun Allah sebut sesungguhnya dia Maha penerima taubat dan Maha pengasih. Jadi saki-baki Ramadan ini jangan kita sia-siakan daripada tidak memohon ampun. Mohonlah ampun. Malam-malam ganjil, malam-malam terakhir Ramadan ni, ulang dan ulang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Moga Allah ampunkan dan bersihkan kita daripada semua dosa-dosa yang terdahulu sehingga kita keluar daripada Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Kita sambung lagi, tinggal beberapa episod terakhir sebelum Ramadan melabuhkan tirainya, siri warisan Adam melabuhkan tirainya. Jadi kita jumpa dalam episod yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.